Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak teruskan dengan latihan-latihan daripada latihan formatif 6.3. Kita tengok soalan nombor 1. Diberi sec square theta sama dengan P. Cari nilai bagi setiap yang berikut dalam sebutan P. Okay, jadi soalan A ditanya tangent theta, berapa nilai dia? Kita tahu sec theta sama dengan P, apakah nilai tangent theta? Di sini kita boleh gunakan formula trigonometri yang diberikan oleh kertas trigonometri. Jadi kamu tengok dekat nombor 5. Dia beritahu apa? Dia beritahu kita bahawa cosec akan diberi cosec, iaitu sebenarnya nombor 4 sebenarnya, iaitu sec square A sama dengan 1 tambah tan square A. Jadi dia ni kita gantikanlah A itu sebagai theta. Jadi dia dah beritahu kita sec square theta sama dengan P. Jadi sec ni kita gantikan sebagai P. Jadi P sama dengan 1 tambah tan square theta. Jadi dan kita nak tangent, jadikan subjek tangent. Jadi satu bawa sini je, 1 P minus 1 ini sama dengan tan square theta. Dan sudah tahu tangent, kita nak tahu cos pula. Apa kita nak guna? Okey, jadi kita gunakan sama juga. Kita kena tahu bahawa sec adalah 1 per cos. Okey, jadi kita akan gunakan, kita akan tahu ni sec square theta adalah 1 per cos kuasa 2 theta. Ini kena hafal sendiri lah. Ini tak ada dalam kertas formula. Kamu kena hafal sec adalah 1 per cos, cosec adalah 1 per sin, tangent adalah sin over cos, cot adalah cos over sin. Jadi terbalik-balik semua tu. Jadi kita masukkan sec sebagai P sama dengan 1 per cos kuasa 2 theta. Jadi sebabkan subjek ni dekat bawah, jadi P darab cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Jadi nilai cos kuasa 2 theta adalah 1 per P. Okay, kita dah tahu nilai cos adalah 1 per P. Kita nak tahu nilai sin pula. Balik pada kertas formula. Macam mana kita nak tahu? Sebenarnya cikgu dah fikirkan banyak-banyak. Sekejap dulu tengok formula, tengok ni. Tadi kamu kena buatlah. Kamu kena selain pada hafal, jadi kamu kena tengok formula ada tak apa-apa perkaitan. Adakah cikgu akan tengok soalan tu dapat terus? Tidak. Okey, jadi kena cuba-cuba. Tapi cikgu tunjukkan yang dapat sajalah. Okey. Jadi sin kuasa 2, yang ini kita akan gunakan formula dekat nombor 3, iaitu sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. Jadi sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Kita dah tahu cos kuasa 2 adalah nilai dia 1 per P. Jadi nilai sin kuasa 2 theta tambah 1 per P adalah 1. Jadi nilai sin kuasa 2 theta adalah 1 tolak 1 per P. Biasanya kita tak tinggalkan macam ni. Kita belajar dalam tekanan 2 dulu. Kita samakan penyebut. Jadi 1 maksudnya 1 per 1 darab P ataupun darab P. Kita dapat P tolak 1 per P. Okay, seterusnya soalan nombor 2A. Sin kuasa 2 100 tambah cos kuasa 2 100, iaitu formula kita gunakan formula dekat nombor 3. Diberitahu kita sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Jadi nilai ni dengan nilai sin sama. Jadi sin kuasa 2, apa-apa nilai di sini tambah cos kuasa 2, apa dengan syarat nilai kedua ni sama, nilai dia kena 1. Jadi yang ini jawapannya 1.
Jadi soalan untuk B, kita akan masih menggunakan formula. Apa formula tu? Dekat soalan nombor 4 diberitahu kita nombor 4 apa formulanya, iaitu set kuasa 2A. Set kuasa 2A sama dengan 1 tambah tan kuasa 2A. Okay, E lah. Okay. Yang penting nilai ni mesti sama dengan dari sana. Tapi dia nak tan tolak set. Okay. Jadi untuk dapatkan tan tolak set, satu bawa ke kiri, kita akan dapat tan kuasa 2A tolak set kuasa 2A. Itu dekat formula lah. Jadi kalau kita tengok sini, nombor ini dengan nombor ini sama. Jadi jawapan dia adalah negatif 1. Seterusnya, apa jawapan bagi 1 tambah tangent kuasa 2 120? Jadi kita kena cari nilai bagi tangent 120. Jadi nilai tangent 120 tu kita kuasa 2 kan. Okey. Jadi kita kena tahu dalam satu bulatan ada 4 sukuan. Jadi yang ini adalah sukuan pertama E, S, T, C. Iaitu dalam sukuan pertama semua nilainya positif, sukuan kedua sin saja positif, sukuan ketiga tangent saja positif, dan sukuan keempat cos saja positif. Dan jika kita diberikan sukuan-sukuan dalam contohnya dalam sukuan kedua nak cari sukuan pertama, iaitu 180 tolak theta. Itu contohnya kita ada nilai 120 dalam sukuan pertama. Untuk cari pasangan dalam sukuan pertama, iaitu 180 tolak 120. Jadi untuk sebab nak guna yang ini saja, jadi kita akan stop dekat situ. Jadi kita kena tahu di sini tangent 120 adalah sama dengan negatif tangent 60. Okay, sebab dalam sukuan kedua tangent adalah negatif, sukuan pertama tangent adalah positif. Jadi tangent 120 adalah negatif bagi tangent 60. So berapa pula tangent 60? Iaitu kita kena lukis satu segitiga sama, semua sisinya sama, bersisi 2, dan bila kita belah, okey, sini 60 darjah lah. Okey, sebabkan sisi sama, 60, 60 dan 60. Okey, dan bila kita dah belah, kita dapat 60 darjah yang penting. Okey, dan kita dapat 2, 1. Menggunakan Pythagoras theorem, kita dapat punca kuasa 2, 3 sini. 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 adalah 4 tolak 1, itu 3. Dan panjang sisi sini, tinggi ini, punca kuasa 2, 3. Jadi disebabkan kita nak tahu tangent, okey, jadi tangent 60 yang relevan di sini ialah punca kuasa 2, 3 per 1. Iaitu punca kuasa 2, 3. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi 1 tambah tangent 120. Jadi untuk tangent 120 iaitu negatif. Sebab dia kata negatif tangent 60. Jadi tangent 60 ialah punca kuasa 2, 3. Jadi tangent 120 ialah negatif punca kuasa 2, 3. Okay. Dan kemudian di sini kita kena bracketkan ni kuasa 2 kan. Okay. Mungkin kalau kamu tak letak negatif tu, jawapan kamu dapat tu nampak sama, tapi jawapan tu tak betul. Okay, mesti kena letakkan negatif. Jadi 1 tambah punca kuasa 2, 3 darab punca kuasa 2, 3 akan dapat 3. Dan negatif darab negatif akan dapat positif. Jadi jawapan akhirnya adalah 4. Dan bagaimana kita nak mengira bagi nilai 1 tambah cot kuasa 2?
theta. Oh, bukan. 225. Soalan tadi. Okey. Jadi seperti soalan C juga, kita kena tahu, okey, pertamanya kita kena tahu chord ini, sebab kita tak tahu, yang kita tahu cuma ASTC, sin, tan, cos saja nilai-nilainya. Jadi yang ini cikgu akan buat chord ini adalah kita kena dah hafal. Kalau tangent adalah sin per cos, sin bahagi cos. Jadi kalau chord adalah 1 per tangent, jadi chord adalah cos per sin. Jadi dia akan jadi cos kuasa 2 225 bahagi dengan sin kuasa 2 225. Dan kemudian kita nak tengok apakah nilai-nilai bagi cos 225 dan sin 225. Jadi nilai-nilai 225 ini terletak pada sukuan yang ketiga. Okey, jadi 0, 90, 180, 270 dan 360. Jadi 225 terletak pada sukuan ketiga. Jadi daripada sukuan ketiga, untuk kita pergi pada sukuan pertama ialah theta tolak 180. Okey, jadi yang ini, jadi untuk tahu nilai cos 225 adalah negatif cos bagi 225 tolak 180. Negatif cos 45. Sama ada, okey, jadi untuk sin juga sama. Okay, jadi sin 225 adalah sama dengan negatif sin 225 tolak 180 dengan negatif sin 45 darjah. Okey, jadi sebabkan sukuan ketiga tangent saja yang positif. Jadi berapa pula nilai bagi 45 darjah? Iaitu tadi kita tengok ukuran ataupun lukisan untuk mendapatkan nilai-nilai bagi 30 darjah dan 60 darjah. Jadi untuk 45 darjah, lukisan dia adalah satu segi 4 sama bersisi 1. Jadi semuanya akan menjadi 90 darjah. Tetapi bila kita belah dua, yang sini 90 darjah itu akan jadi 45 darjah setiap satu. Okay. Jadi untuk nilai cos 225 adalah negatif. Okey, yang ni lah punca kuasa 2 lah. Okey, sebab 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dan dipuncakan akan dapat punca kuasa 2 hipotenus. Jadi cos 225 adalah negatif bagi cos 45. Cos 45 adalah 1 per punca kuasa 2. Jadi 1 per punca kuasa 2. Begitu juga dengan sin 45. Jadi sin 225 ialah negatif bagi 1 per punca kuasa 2. Okey, jadi sebab dulu sisi ni sama, jadi sini 1 per, okey, 1 per punca kuasa 2, sini pun 1 per punca kuasa 2. Untuk cos yang ini per ini, untuk sin yang ini per ini, nilainya sama. Okey, jadi kita akan masukkan di 1 tambah cos kuasa 2 adalah negatif 1 per punca kuasa 2 bahagi dengan sin itu sama juga, negatif 1 per punca kuasa 2 kuasa 2. Okey, jadi bagaimana nak kira ni? Senang saja. Jika nilai di atas dengan nilai di bawah adalah nombor yang sama, jawapan dia sentiasa 1. Iaitu katalah sini nilai di 1000 bahagi 1000. Okey, kalau nilai di sini adalah 3 bahagi 3, 1. Jadi 1 tambah 1, jawapannya 2. Seterusnya soalan nombor 3A. Apa soalannya?
buktikan setiap yang berikut. Buktikan bahawa tan kuasa 2x per 1 tambah tan kuasa 2x adalah sama dengan sin kuasa 2x. Okey, jadi untuk yang ini cikgu akan tukarkan tan kuasa 2x ini kepada sin per cos. Sin kuasa 2x bahagi dengan cos kuasa 2x. Jadi kenapa cikgu tukarkan? Sebab cikgu nampak di sebelah kanan ni mesin kuasa 2. Okey. Jadi yang bawah ni kita nak tukar pada apa? Cikgu mula-mula cikgu akan tukarkan kepada jadi cikgu nak tukarkan kepada sec kuasa 2. Okey, sebab sin tangent 1 tambah tangent ialah sec. Okey. Jadi yang bawah ni cikgu akan tukar pada sec kuasa 2x. Dan kemudian yang ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Okey. Jadi cikgu kata sin kuasa 2x per cos kuasa 2x bahagi dengan sec kuasa 2x. Dan bila kita sec ini boleh ditukarkan pula kepada 1 per cos. Jadi kita dapat sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Kita akan bahagi lagi 1 per cos kuasa 2x. Dan bahagi kita boleh tukar pada darab. Sin kuasa 2x bahagi dengan cos kuasa 2x darab cos kuasa 2x per 1. Jadi bila kita potong, yang tinggal adalah sin kuasa 2x. Tetapi cikgu nak tunjukkan juga bahawa kalau yang atas ni memang cikgu tukar, yang bawah pun cikgu tukar pada yang ni juga pun boleh juga. Jadi kita kata tan, tan tak payah salin dah. Kita tukar terus kepada sin kuasa 2x per cos kuasa 2x dan 1 per tangent, 1 tambah tangent ini kita kata kita bahagilah. Bahagi dengan 1 tambah tangent kuasa 2x. Dan yang di sini kita boleh katakan dia tangent ini juga kita boleh tukarkan kepada sin per cos. Jadi yang ni boleh tambah ni kita buka. Sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. So dalam kes ini kita kena samakanlah dia punya penyebut. Di sini per 1. Ni darab dengan bawah ni darab dengan cos kuasa 2x ataupun darab dengan cos kuasa 2x. Jadi yang kita dapat ialah sin kuasa 2x. Yang ni cikgu salin balik cos kuasa 2x. Dan bila kita tukarkan bahagi pada darab, yang bawah dan naik atas lah darab, jadi yang bawah tu kita letak sekali je cos kuasa 2x. Yang di bawah itu akan jadi cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x. Okey, seperti tadi kita boleh potong ini. So yang ini macam mana nak potong? Yang ini kita gunakan formula nombor 3, iaitu sin kuasa 2a tambah cos kuasa 2a nilainya 1. Jadi nilai yang ni 1. Jadi juga habis. Kita dapat akhirnya sin kuasa 2x. Okey, jadi ada banyak perkara yang kamu kena fikirkan untuk menjadikan dalam bentuk yang diberikan. 5 sec kuasa 2x tambah 4 sama dengan 9 sec kuasa 2x tolak 4 tan kuasa 2x. Dalam kes ini cikgu akan ambil yang sebelah kanan. Sebab cikgu tengok yang sebelah kanan tu ada banyak term. Yang sebelah kiri tu ada satu term je yang melibatkan trigonometri. Okey, jadi kita akan ambil yang sebelah kanan. Okey, nak tukar apa? Sebab sebelah kiri tu ada sec saja, yang tangent lah kena tukar. Nak tukar pada apa? Okey, jadi tengok formula. Okey, jadi kita ada sec dengan tangent.
Okey, dekat nombor 4 tu dia tulis sek kuasa 2A sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2A. Jadi, tangent itu kita akan jadikan subjek. Dia beritahu sek kuasa 2A sama dengan 1 tambah tan kuasa 2A. Jadi kita akan jadikan tangent sebagai subjek. Bila tangent sebagai subjek, pindahkan 1. Sek kuasa 2A tolak 1. Jadi kita akan kata 9 sek kuasa 2X tolak 4 dan bracketkan sek kuasa 2X tolak 1. Dan kita buka bracket 9 sek kuasa 2X tolak 4 sek kuasa 2X tambah 4. Ni kita 4 darab, itu 1. Jadi 9 tolak 4 dapat 5. Jadi 5 sek kuasa 2X tambah 4. Seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri. Ketiga C, buktikan bahawa sin theta per 1 tambah cos theta tambah 1 tambah cos theta per sin theta sama dengan 2 cosec theta. Okey. Jadi di sini agak complicated. Okey, jadi cikgu akan sedikit buat perubahan pada kedua-dua belah. Tapi sebenarnya kerja cikgu tu adalah sebelah kiri saja, tapi yang ini cikgu akan buat juga untuk cikgu padamkan sebelum hantar pada pemeriksa. Jadi sini ialah 2 cosec lah 1 per sin. Jadi 1 per sin theta. Okey, jadi akan dapat 2 per. Okey, jadi kita akan ubahkan, kalau boleh diubah pada sin lah. Okey. Alright. Jadi bila bentuk macam ini, apa kamu kena buat? Samakan penyebut. Jadi yang bawah ni darab dengan sin theta, yang sin theta darab dengan 1 tambah cos theta. Jadi jika yang bawah ni darab dengan sin theta, atas pun darab dengan sin theta darab sin theta, kita akan dapat sin kuasa 2 theta. Jadi yang sebelah sana tu complicated sikit, kita tulis dulu 1 tambah cos theta darab dengan 1 tambah cos theta. Okey, mungkin ada yang tak faham. Jadi di sini yang bawah ni cikgu darab dengan sin theta, yang ini cikgu darab dengan 1 tambah cos theta. Jadi yang bawah tu adalah sin theta 1 tambah cos theta. Apa lagi? Okay, walaupun kita tak nampak pattern lagi, kita buka je lah. Okay, jadi kita akan dapat sin kuasa 2 theta 1 darab 1 dapat 1, 1 darab cos dapat cos, dan cos darab 1 cos lagi, dan cos darab cos, cos kuasa 2 theta. Jadi yang di bawah ni ialah sin theta 1 tambah cos theta. Okey ya. Jadi cikgu nampak sini sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2, kalau kita tengok dekat kertas formula ialah nilai di 1. Okey, kertas dekat formula nombor 3. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A ialah 1. Jadi sin tambah cos ni ialah 1. Jadi kita tulislah 1 tambah 1. Yang 1 ni yang ini. Yang ini sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Dan cos tambah cos ialah 2 cos. 2 cos theta. Yang bawah masih tak ada perubahan apa-apa. Jadi apa lagi yang kita boleh buat di sini? Kita campurlah 2 tambah 2 cos theta, dan di bawah tu sin theta 1 tambah cos theta. Okey, nampak ni kita boleh faktorkan 2. Kita
nampak. Kedua dan 1 tambah cos theta per sin theta 1 tambah cos theta. Okey, dalam kes ini kita boleh potong. Yang ini dapatlah 2 per sin theta. Jadi 2 darab 1 per sin theta ni ialah 2 per sin theta. Jadi 2 per sin theta ialah 2 cosec theta. Cosec theta. Iaitu, jadi kamu kena tahu bahawa bila cikgu buat ni amat-amat membantu cikgu dalam kes ni. Sebab cikgu nak kaitkan terus kepada sana. Ada banyak perkara yang cikgu tak dapat nak kumpulkan pada satu masa. Okey, jadi sebelum kita nak hantar kepada mu, seolah-olah kita tak buat apa-apa lah. Okey. Soalan D, sec cos 4 theta tolak sec cos 2 theta sama dengan tan cos 4 theta tambah tan cos 2 theta. Jadi yang ini nampaknya kita kena gunakan formula Formula tu iaitu dekat nombor 4 sec cos 2A sama dengan 1 tambah tan cos 2A. Jadi yang sec cos 4 ni kita boleh tulis sec cos 2 theta darab sec cos 2 theta. Okey, dah tolak sec cos 2 theta. Dan kemudian kita fakturkan keluar yang ni, keluarkan yang ni Okey, dapat sec cos 2 theta dan di sini ada sec cos 2 theta tolak 1. Jadi sec cos 2 theta, yang ni sec cos 2 tolak theta tolak 1 dapat berapa? Kalau tolak 1, ini akan dapat tan cos 2. Okey, sec cos 2 tolak 1 ialah tangent. Jadi di sini sec cos 2 theta yang dalam bracket ni akan dah jadi tangent cos 2 theta. Jadi yang sec yang ini nak buat apa? Tukar juga. Okey. Yang ini dah jadi tangent. Kalau sec yang ini, okey, sec yang ini kita gunakan sepenuhnya lah 1 tambah tangent. 1 tambah tan cos 2 theta. Ini ini darab dengan tan cos 2 theta. Okey. Jadi tan cos 2 darab 1 dapat tan cos 2 theta. Dan tan cos 2 darab tan cos 2 dapat tan cos 4. Cos 4 theta. Okey, susunan terbalik untuk tambah tak masalah. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 4. Kita diberikan ataupun kita baca soalan balik. Persamaan yang berikut adalah benar bagi semua nilai theta. 1 per 1 tambah cos theta tambah 1 per 1 tolak cos theta sama dengan 2 cosec cos 2 theta. Buktikan untuk A, buktikan persamaan berikut. Okey, jadi bila cikgu tengok macam ni, cikgu samakan dia punya penyebut. Okey, jadi yang bawah ni kita darabkan dengan yang ni darab dengan ini kita darab misalnya cepat terbaliklah. Maksudnya ni darab dengan 1 tolak cos. Jadi cikgu tak tulis Jadi apa yang pentingnya, yang ini darab yang ini, jadi yang atas pun kena darab dengan 1 tolak cos theta. Jadi kalau yang ini darab dengan ini, atas pun kena darab juga dengan 1 tambah cos theta. Jadi gabungan bawah tu dah jadi 1 tambah cos theta darab dengan 1 tolak cos theta. Jadi yang atas tu adalah 1 tolak cos theta tambah 1 tambah cos theta. Okey, jadi apa kita nak buat lepas tu? Kita pemudahkan saja. Pemudahkan. Jadi yang 1 dengan 1 tambah 1 dapat 2. Dan kemudian negatif cos theta tambah cos theta akan jadi kosong. Jadi 2 per
Yang bawah ni kita mungkin kita buka lah. Okay, buka darabkan 1 darab 1 dapat 1. Lepas tu 1 darab negatif cos dapat negatif cos theta. Lepas tu cos theta darab 1 akan dapat positif cos theta. Dan kemudian cos theta, positif cos theta darab negatif cos theta, kita akan dapat negatif cos cos2 theta. Okey, jadi yang ini akan jadi apa? Yang ini negatif cos tambah cos akan jadi kosong. Jadi 2 per 1 tolak cos cos2 theta. Okey. Cikgu sangkut dekat sini. Nak buat apa lagi? Jadi cikgu pun tak tahu nak buat apa. Jadi mungkin kita godam yang sini, tapi yang ini kita godam secara tak nampak. Iaitu kita buat note saja. Okey? Jadi cosec S ini adalah sin. Cosec adalah sin. Cosec adalah 1 per sin. Okey, 1 kalau cosec cos 2 ialah 1 per sin cos 2. Jadi yang ini akan jadi 2 per sin cos 2 theta. Okey, dia datang pun lebih tepat lagi 1 per, jadi 2 kat sini. Jadi bila 2 darab dengan ni, kita samalah. Okey, dari 2 darab 1 dapat 2 sin cos 2 theta. Okey, jadi yang ni cos. Ni sin. Okey, jadi kita tengok dekat kertas formula. Kertas formula tu kamu patutnya sentiasa ada print out satu keping lah. Supaya kita biasa. Nanti mungkin sekarang ni susah nak biasa, tapi kamu kena biasakan lah. Okey, jadi bila dah biasakan nanti senang. Kamu akan tak payah nak hafal-hafal pun. Okey. Jadi dekat mana Dekat nombor 3 tu ada sin kuasa 2 dengan cos kuasa 2. Jadi apa yang disebut situ ialah sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 adalah 1. Jadi kalau sin kuasa 2 ni ni dah jadi 2 per sin kuasa 2 ni cikgu ubah pada 1 tolak cos kuasa 2 theta. Dah jadi sama. Okey Jadi ini sebagai note saja. Jadi kita sambung ke sini. Jadi 1 tolak cos kuasa 2 ni kita tulis sebagai 2 per okey, yang ni lah ubah, kita salin ni. Jadi 1 tolak cos kuasa 2 ialah sin kuasa 2. Sin kuasa 2 theta. Jadi yang ini boleh ditulis sebagai yang macam sana dah. Kalau kau nak jelaskan sendiri buat nota, ni lah 1 per sin kuasa 2 theta. Jadi yang ini yang akan jadi cosec. Dan betul, jadi jawapan dia 2 cosec kuasa 2 theta. Okey. Jadi sebelum kamu hantar, pastikan kamu padamlah ni. Konon-konon kamu tak buat apa-apa. Okey. Dapat. Apa yang pentingnya hujung tu dapat macam ni. Okey. Dan kemudian B, dia kata seterusnya cari nilai cosec kuasa 2 theta. Cari nilai cosec kuasa 2 theta jika cos theta diberitahu cos theta adalah 0.6. Okey, jadi cosec ni tadi kita dah tahu cosec adalah sin 1 per sin. Okey, jadi dia tak ada kaitan dengan 2 lagi sebab dia nak maklumat ni, dia nak maklumat cosec saja. Okey, bukan dia nak 2 cosec theta ni. Dia nak cosec saja. Jadi yang ini adalah 1 per sin kuasa 2 theta. Tetapi sebabkan maklumat dia tu cos, jadi kita tukarlah ni pada cos. Mana tadi? Pada sin kuasa 2 ialah 1 tolak cos kuasa 2. Jadi kita dapat 1 per 1 tolak cos kuasa 2 theta. Dan kita gantikan sajalah. Okey, kalau cos theta 0.6, cos kuasa 2 theta ialah 0.6 kuasa 2. Macam tu. Okey, jadi kita akan dapat 1 per 1 tolak cos kuasa 2 ialah 0.6 kuasa 2. Jadi kita dapat 1 per 1 tolak 0.36.
Jadi 1 tolak 0.36 ialah 0.64. Jadi lepas tu kena tekan kalkulator lah nampaknya. Iaitu 1 bahagi 0.64 iaitu 1.5625. Okay, seterusnya soalan nombor 5. Setiap identiti yang berikut menunjukkan hubungan yang melibatkan set Y. Buktikan setiap identiti yang berikut. Okey, jadi maknanya semuanya adalah set Y. Untuk A, B, C adalah set Y. Jadi kita kena jadi macam ni, cikgu akan tukarkan yang sebelah kanan kepada sebelah kiri. Tapi seperti biasa, cikgu akan ada notes. Okay, notes set Y ini adalah 1 per cos Y untuk menyenangkan kerja sikit. Okay, jadi apa kita buat sini, sin dengan cos kita tak tukar apa-apa, tapi tangent ni kita tukar pada sin per cos. Jadi sin Y darab dengan sin Y per cos Y. Yang ini masih juga sama, iaitu cos Y. Dan sebab ada tambah ni, kita samakan dia punya yang bawah tu per 1. Jadi nak samakan bawah, yang ni darab dengan cos Y, yang atas pun darab dengan cos Y. Jadi yang sebelah kiri adalah sin Y darab sin Y. Kita akan dapat sin kuasa 2 Y per cos Y. Yang sebelah kanan kita ada cos kuasa 2 Y, sebab cos darab cos per cos Y. Dan kemudian kita gabungkan dia, sin Y tambah cos, sin kuasa 2 Y tambah cos kuasa 2 Y per cos Y. Okey, yang bawah dah sama dah. Jadi macam ni jadikan jadi satu. Okey, jadi formula dekat nombor 3. Kertas formula tu nombor 3. Dia kata sin kuasa 2Y tambah cos kuasa 2Y adalah 1. Jadi nilai ni 1 lah. Jadi kita dapat 1 per cos Y. Okey, jadi 1 per cos Y ialah set Y. Okey, jadi hujung ni janji jadi set Y. Okey, bagaimana nak buktikan? Yang kedua, soalan D. Okey, ini cikgu tinggal nota tu cikgu tinggalkan juga. Jadi yang ini pun kita akan tukarkan semua kepada sin dengan cos. Okey. Jadi tangent kena hafal adalah sin per cos. Jadi sin Y per cos Y. Lepas tu cot. Cot adalah 1 per tangent. Bila 1 per tangent, jadi terbaliklah. Dia adalah jadi cos Y per sin Y. Okay, dan bahagi dengan cosec Y. Cosec adalah S 1 per sin Y. Okay, 1 per sin Y. Okay, dan yang ini cikgu akan terus tukar yang atas bahagi yang bawah. Jadi kita terus tulis bahagi 1 per sin Y. Yang ni datang dari sini ya. Jadi cikgu boleh padam terus. Tapi bila tulis bahagi tu kita kena buat bracket lah yang ni. Lepas tu kita samakan penyebut yang cos darab sin, sin darab cos. Jadi bila macam tu yang cos darab sin, di atas pun darab sin. Yang sin darab cos, yang atas pun darab cos. Okey kan? Jadi apa terjadi? Yang bawah tu akan jadi cos Y sin Y. Yang atas
sin Y darab sin Y, sin kuasa 2 Y. Dan sini akan jadi cos kuasa 2 Y. Dan bahagi ni kita tukar pada darab dengan sin Y per 1. Kita balik. Jadi seperti soalan A tadi juga, sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 nilai dia 1. Dan kemudian sin yang ini dengan yang ini boleh potong. Tinggal cos. Jadi sama dengan sec. Okey, dan soalan terakhir. 1 tolak sin Y per 2 cos Y tambah cos Y per 2 tolak 2 sin Y. Kita buat ni sama juga, samakan penyebut. Okey, jadi yang ni darab yang sini, sini darab yang sini. Jadi ke bawah ni darab dengan 2 tolak 2 sin Y, yang atas pun darab macam tu juga. Jadi kita kata 1 tolak sin Y akan didarabkan dengan 2 tolak 2 sin Y tambah cos Y akan didarabkan dengan 2 cos Y. Okay, jadi yang bawah adalah salin semua ni, 2 cos Y darab dengan 2 tolak 2 sin Y. Okey, apa lagi yang kita boleh buat? Cikgu nampak kita kena buka bracket, tengoklah apa yang berlaku. Okey, buka bracket tu semua. Kita dapat 1 darab 2, 2. Lepas tu 1 darab yang ni dapat negatif 2 sin Y. Kemudian negatif sin Y darab 2 dapat negatif 2 sin Y. Dan kemudian negatif sin Y darab negatif 2 sin Y, negatif darab negatif jadi positif. Ditambah 2 sin darab sin, sin kuasa 2. Okey, itu untuk bracket, dua bracket yang pertama. Kemudian ni cos Y darab 2 cos Y ni sekali darab je, sebab dia sebut pendarapan. Jadi ni 1 ni 2, jadi 2 lah. 2 cos darab cos, cos kuasa 2. Cos kuasa 2 Y. Jadi yang bawah tu, okey, kita boleh faktorkan 2 tolak 2 tu, kita keluarkan 2. Okey kan? Jadi bila kita faktorkan 2 tu, kita letak depan lah. Jadi 2 darab 2. Okey, 2 yang ni yang pertama. Yang kedua kita faktorkan yang ni. Kita dapat cos Y. Yang ni kita dah keluarkan 2, kita dah faktorkan 2, yang tinggal 1 tolak sin Y. Okey kan? Lepas tu yang atas tu kita boleh permudahkan lagi. Okey. Permudahkan macam mana? Okey kan? Jadi pertama kita kena hafal juga pattern, ataupun kita kena tahu daripada kertas formula. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 ialah 1. Jadi yang ini 2 sin kuasa 2 tambah 2 cos kuasa 2 nilainya 2. Sebab 1 sin kuasa 2 tambah 1 cos kuasa 2 nilai dia 1. Jadi kalau 2 sin kuasa 2 tambah 2 cos kuasa 2, nilai semua ni, nilai ni yang dekat sini memberikan nilai 2. Ini nilai dia 2. Okey, ataupun kamu nak faktorkan, kamu tulis 2 bracket sin kuasa 2 Y tambah cos kuasa 2 Y pun boleh. Okey, yang dalam bracket tu dapat 1 lah. Okey, jadi kalau situ dah dapat, semua ni dapat 2. 2 tu kita tambahkan 2 akan jadi 4. Lepas tu yang ini negatif 2 sin Y, negatif 2 sin Y adalah term yang sama. Jadi negatif 2, negatif 2, negatif 4. Negatif 4 sin Y. Yang atas habis. Yang bawah 2 dah 2, 4. 4 cos Y
1 tolak sin Y. Okey, cuba nampak dia sama, ada yang sama kan? Dan sama tu apa? Ini kalau kita faktorkan 4, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 4 bracket 1 tolak sin Y. Okay, jadi yang bawah tu masih lagi 4 cos Y dan 1 tolak sin Y. Jadi kita boleh potong yang dalam bracket tu seluruhnya. Kalau potong seluruh je. Ni. Okey, jadi yang atas tu akan jadi 1 per bawah tu tinggal cos Y. Jadi 1 per cos Y adalah sec Y. Okey. Tapi jangan buat serabut macam ni lah. Bentangkan. Okey, jadi lebih susun cantik-cantik.